Okay, let's go. Bakat saya, siapa saya sebelum Remy Ishak, saya tak boleh nak bagi tahu semualah. Kalau nak cerita semuanya, kena jadi kawan saya lah. Tapi orang pertama yang explore, yang nampak bakat saya adalah director Osman Ali, penerbit Julian Jayasela dan juga Gayatri Sulit Pilih. Oh tak, saya struggle juga sebenarnya. Zaman dulu kan macam sekarang kan. Dulu kita kena pergi uji bakat. Mula dengan dunia filem, kemudian teater, kemudian baru drama. So selepas 5 tahun saya dalam industri lakonan, saya banyak buat supporting, hero untuk tele movie, dan baru saya dapat peluang untuk pegang watak utama dalam drama bersiri dan juga filem. Tak, minat saya berlakon ni datang kemudian. Awal-awal dulu ingat nak cari duit lebih ya. Maksudnya dengan apa bakat yang saya ada, saya rasa mungkin boleh jual lah. Nak belajar pun tak tinggi mana kan. Nak kerja baik-baik pun susah. With the certificate yang saya tak ada tu, saya rasa bakat ada kot kan. So kita try jual bakat lah. So bila cari duit, and then later je baru saya rasa lebih cenderung minat mendalam pada lakonan. Okey je, cukup lah. Sebab dulu saya ada tanggungan, saya ada mak saya, adik-beradik saya yang saya kena tanggung di kampung. So pendapatan saya kalau saya kerja biasa tu dalam sebulan 2,000 lebih. So masa itu pun dah saya selalu bagi mak saya pergi perbelanjaan adik-adik sekolah. Baru-baru berlakon dulu dapatlah banyak jugalah pada saya kan. Dalam 15,000, 20,000 untuk sebulan tu. Okey lah, banyak besar, jauh beza daripada apa yang saya pernah dapat sebelum tu. Ada satu fasa tu di mana saya pun tak tahu lah, selepas saya balik dari umrah, masa saya di tanah suci tu, saya minta doa dengan Allah SWT. Doa saya, tak Allah bersihkan dunia saya, bersihkan segala-galanya. Lepas saya balik pada umrah tu, semua benda kena tarik. Walaupun saya dalam gelaran seorang pelakon hero Malaya waktu tu, Remy Ishak, tapi saya tak pernah bagi tahu orang pun zaman kepayahan saya, di mana perniagaan saya ditipu, saya pernah diugut bunuh dan macam-macam benda lah. Susah waktu tu, macam memang susah gila. Allah hentak saya di titik paling rendah saya masa tu. Tapi saya tak cakap dengan orang lah, saya tak ceritakan kepayahan saya kepada siapa-siapa pun, kawan-kawan pelakon apa semua. Saya menghilangkan diri. Sampailah kami Batia panggil saya untuk berlakon filem pulang. Dan saya decide, okey lah, cuba. Saya daripada dulu, kalau boleh zaman Sophia Jane lah rasanya kot. Amelia Henderson, seram tak dia? Seram kan? Seram kan? Farah Ali. Yes, Farah Ali dalam cerita War on Terror kan. Saya melakonkan watak sebagai Mikael, seorang detektif yang memburu dunia nyata dan juga alam gaib. Tapi Mikael dia lebih fokus kepada misi di alam gaib sebab dia sedang mencari adik dia, Tijah, yang telah disedut ke alam gaib. So Mikael adalah seorang yang sebenarnya dia adalah seorang abang yang very protective. Secara tak langsung menjadikan Mikael nampak seorang yang very tense, ataupun very sangat tegas lah. Penonton kena tonton filem Mikael ni sebab filem Mikael adalah satu filem yang saya boleh kategorikan filem aksi yang fresh, sangat adventure, fun dan senang untuk ditonton oleh semua lapisan umur. Ada macam-macam elemen. So jangan lepaskan peluang untuk saksikan filem Mikael. Beritahu dengan bos kau, bisa korang dah Ismail. Apa kata saya dia sebenarnya melintas?
daripada pergi mencari syaitan. Syaitan yang datang mencari kita. Di sini pun kau boleh kentut. Aku takut. Kalau aku takut, aku kentut. Pemburu dua